Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf kembali ke 7-Eleven untuk mendapatkan ataupun mencari kad rare Bobo Boy ataupun Mekamato. Sebaik saja kami masuk ke 7-Eleven ini, kami telah dijemput dengan bau haruman kopi yang tersangat-sangatlah best. Dekat 7-Eleven ni ada lagi lah Pokemon Color Changing Cup yang kena kumpulkan stamp baru dapat. Di sini juga ada pelbagai jenis blind box dari Pokemon, Marvel dan juga Disney. Mereka pun ada Pokemon Mega Bloks. Pokemon Mega Bloks ni semacam Lego tapi bukan Lego. Dan untuk jenis ni saya dapati mereka ada jenis Squirtle dan juga ada Pikachu, Eevee, Pichu, Bulbasaur dan juga Charmander untuk set ini. Menarik. Tapi saya masih lagi belum jumpa kad Bobo Boy. Bila tanya dekat kaunter baru mereka keluarkan. Ada Pack Quest, Cyclone Fury, tetapi tak kelihatan lagi kad Techno Breaker. Saya pun mula mencari manalah nak tahu dekat belakang-belakang Cyclone Fury ni ada kad Techno Breaker. Tapi dah dekat ke penghujung masih lagi belum nampak kelibat kad Techno Breaker. Tapi tak mengapa, jangan putus harapan. Saya pun bertanya kepada pihak kaunter sama ada ke tidak. Rupa-rupanya mereka ada simpan asing. Rezeki Abang Ashraf lah untuk dapat satu pack Techno Breaker. Saya cukup suka dengan desain terbaru pack dari Monster ni. Nampak kemas, cantik dengan efek kilat dan juga gempa. Macam ni lah orang cakap baru strong weh. So, saya pilih satu kad lalu pergi buat pembayaran. So, apa kata kita buat unboxing untuk lihat apa yang kita dapat dalam pack ini. Dan inilah pack yang kita pilih. Pack nombor 8/9 bergambarkan Bobo Boy Gentar dari pack Techno Breaker. Wih, dalam ni akan dapat Bobo Boy Gentar, Yaya dan ada Bobo Boy Halilintar. Wih, cantiknya. Dia punya tagline macam biasa, kuasa di tanganmu. So, tanpa berlengah, mari kita buka dan lihat apa kad kita dapat. So, sebaik saja kita buka pack ni, kita akan nampak kad attack, di mana dia boleh dibuat menjadi dadu dan menunjukkan berapa kali kita kena attack kita punya opponent. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, tarik kad dari depan, letakkan di belakang dan mari kita lihat. Kad pertama untuk siri Techno Breaker ini adalah karakter Inkasa. HP 100, attack 60. Efeknya adalah HP tolak 40 pada kad lawan. Hebat juga. So, kad seterusnya yang kita dapat adalah kad Yaya. HP 60, attack 80. Efek untuk kad ini adalah serangan pertama kad lawan terkena pada diri sendiri. Kad nombor 3 kita adalah kad sokongan Cocoon Bot. Kad ni function teruk ya. Efek dia adalah tukarkan kad di zon aktif dengan kad Maharaja Reramos Final Form dan aktifkan efeknya. Kad kita yang seterusnya pun adalah kad sokongan Mami Balut. Efeknya adalah ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Bagus. Kad kita yang seterusnya Bobo Boy Halilintar. Attack 140, HP 120. Efeknya adalah jika menang ozon pertama, ambil kad Bobo Boy Solar dan letakkan di tangan. Wih, ini function juga ni. Kalau kita tak ada kad lain, boleh gunakan kad ni. Dan kad terakhir kita, kad Strong Bobo Boy Gentar. HP 240, attack 40. Efek attack tambah 160 setiap kali kalah dengan Ozone. So, maknanya tambah 160, attack dia akan jadi 200 setiap kali kalah. Wah, kalah 2 kali, naik lagi jadi 360. Barulah orang panggil ini kad strong. So, mari kita letakkan kad ni dalam sleeve untuk elak daripada rosak. Barulah akan lebih bersemangat untuk bermain dalam tournament. So, ini adalah kad-kad yang kita telah dapat untuk kali ini.
Sampai sini saja video kita. Jumpa next time. Bye.